Kau ambil nasi, lauk mentimun. Dalam tu, engkau kambus sotong 3 ketul bawah tu dengan udang. Kau tutup. Apa tu akak tu kata, makan lauk ni je. Kau pun buat muka miskin. Padahal entah macam-macam sotong dalam tu. Haram! Simple je sebenarnya nak buat decision dalam hidup ni. Betul tak? Apa yang rumit? Oh tapi, saya ada isteri. Saya ada anak-anak. Hey! Shut up! Tak bosan kerja kilang, nak bela kambing lah rasa. Jangan rasa-rasa, dik. Bela je terus kambing hari ni, start. Hidup hanya sekali, dik. Engkau telah diprogramkan otak engkau untuk takut macam-macam. Bahaya. Betul tak? Takut macam-macam. The only way untuk hidup ialah kau kena ada kerjaya yang terjamin. Ramai orang takut kalau kerjaya tak terjamin. So inilah ditanam dalam kepala otak kau. Katakanlah kau nak bela kambing, terus start hari ni. Lepas tu kalau tak okey, kau kerja kilang balik. Apa susah? Hidup boleh adjust apa? Bukan kau mati pun. Simple je sebenarnya nak buat decision dalam hidup ni. Betul tak? Apa yang rumit? Oh tapi, saya ada isteri. Saya ada anak-anak. Hey! Shut up! Ini kan Malaysia. Tak ada lagi orang kebuluh sebab tak makan lah. Kau teruk macam mana pun, berlambak makanan merata-rata. Masjid ada. Pulut kuning siang rendang dia bagi. Paling teruk pun kau pergi je kedai Kak Rohani. Saya pernah buat. Memang tak ada income. Pergi jumpa Kak Rohani. Kak, saya nak makan hari ni. Duit memang tak ada, Kak. Saya makan dulu. Lepas tu saya meniaga nanti saya ada sale. Saya bayar balik. Boleh, Kak? Cakap je tegak. Tak ada orang tak bagi. Saya tak pernah jumpa lagi orang tak bagi. Yang penting kau jangan seludup. Faham? Kau ambil nasi, lauk mentimun. Dalam tu, engkau kambus sotong 3 ketul bawah tu dengan udang. Kau tutup. Lepas tu akak tu kata, makan lauk ni je. Kau pun buat muka miskin. Padahal entah macam-macam sotong dalam tu. Haram! Faham? Tak boleh, haram. Kau cakap je terus. Kau tak ada duit. Jangan sorok. Kau pernah buat? Siapa hidup dia keras, dia tahulah. Dia tahulah macam mana selok-belok. Tapi jangan buat dosa. Sorok tempe. Jangan sorok. Bagi tahu je. Kau kata aku ke bang? Tak. Contoh.